kita buat serbuan. Ini adalah tangkapan 202 orang. Bila tangkapan 202 orang dalam keadaan sebegini, ini adalah satu keadaan yang saya kata YB cukup membimbangkan kita lah. Kalau dalam kategori masalah jenayah sosial, this is the most crucial. 202 orang. Lepas tu 171 orang adalah orang warga Malaysia, 103 orang Melayu, 31 warga asing. Jadi bila kita tangkap semua ni, diorang buat aktiviti tidak bermoral ini setelah beberapa bulan. Dan bila kita tangkap, kita siasat di bawah penal code undang-undang yang ada, di bawah 377 dengan 372. Saya lihat tidak ada evidence yang boleh membantu kepada ke arah ini. Dan yang mana yang tidak mempunyai pasport, kita siasat di bawah Thai Immigration. Jadi maknanya sekarang ni, walaupun kita dah ambil tindakan sebegini, penganjur dia nampak macam still at large. Kita tak boleh nak attack YB. Lepas tu kita tak boleh nak attack diorang ni dari sudut undang-undang yang ada sekarang. Sebab setiap kali eksploitasi, pelacuran ataupun luar tabi, mesti ada mangsa. No one from them declare as a victim. Tak ada yang nak mengaku jadi mangsa. Jadi sekarang ni we having problem. Even reman pagi tadi pun, semua rakyat Malaysia yang kita mohon reman yang terlibat, semua tak dapat reman. Yang kita hanya dapat reman 2 hari kepada warga asing saja. Jadi this is the fact yang berlaku. Sekarang ni saya nak YB kita dengan Datuk Seri sekali, kita kena tengok apa alternatif yang ada. Dari sudut penguasaan agama syariah pula, yang ada di Selangor, di Kuala Lumpur tidak ada. Setakat ni kita hanya minta orang datang untuk di rehab, bagi ceramah. Jadi apa yang saya lihat, benda ni kalau kita tak berubah atau buat bidaan undang-undang, it's gone. Benda ni akan berlaku lebih teruk dan kami ini ambil tindakan tidak ada keberhasilan.